dalam jangka masa 10 tahun aja, 2 kali pilihan raya, tak ada lagi tanah Melayu. Sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi. Kenapa dia akan tamat? Kerana dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu sudah tidak ada kuasa di tanah Melayu. Tanah Melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain, kaum pendatang. Dan Malaysia ini bukan kepunyaan orang Melayu. Ada orang yang menulis dan berkata, orang Melayu patut terima hakikat bahawa tak ada lagi tanah Melayu. Tak ada banyak protes. Tak ada orang yang nak turun ke jalan-jalan untuk memprotes bahawa ini adalah negeri Melayu. Perlembagaan kita menyebut bahawa ini tanah Melayu. Tanah Melayu yang dimiliki oleh orang Melayu yang rata-rata beragama Islam. Tak ada protes. Sampai sekarang ini kita masih sokong. Saya sedih. Saya nampak orang Melayu jangan kata nak sokong. Nak keluar undi pun tak mau. Nak hilang negara. Tetapi tak apalah. Kita tak usah berkacau lah. Biar pilah. Kita macam kita saja. Apa dia macam kita? Kita jadi orang miskin, pengemis, minta sana, minta sini. Harap kerajaan bagilah. Kita orang Melayu miskin kena dapat duit daripada kerajaan secara percuma. Tak payah kita nak memberontak, nak pertahankan negara kita. Itu sikap yang ada kepada kita. Sebab itu saya berpendapat, selepas 2 pilihan raya, kita akan hilang tanah Melayu. Kita akan ada hanya Malaysia yang dimiliki oleh 3 kaum yang besar. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Bila kita kata dia dimiliki oleh 3 kaum, itu kenyataan secara mulut saja. Sebenarnya di antara 3 kaum ini besar kemungkinan satu kaum yang akan memerintah. Kerana mereka ini kaya, rajin, kuat dan mempunyai semangat perpaduan mereka yang cukup kuat. Hari ini pun kita lihat mereka sudah menjadi lebih kuat daripada kaum-kaum yang lain. Walaupun mereka menuntut supaya negara kita ini dikenali sebagai negara berbilang kaum, tetapi bukan berbilang kaum. Dia akan dimiliki oleh satu kaum saja. Ini yang akan berlaku. Sebenarnya di antara 3 kaum ini besar kemungkinan satu kaum yang akan memerintah. Kerana mereka ini kaya, rajin, kuat dan mempunyai semangat perpaduan mereka yang cukup kuat. Hari ini pun kita lihat mereka sudah menjadi lebih kuat daripada kaum-kaum yang lain. Walaupun mereka menuntut supaya negara kita ini dikenali sebagai negara berbilang kaum, tetapi bukan berbilang kaum. Dia akan dimiliki oleh satu kaum saja. Ini yang akan berlaku. Tetapi kebanyakan daripada orang kita berasa okeylah. Hakikatnya ini bukan tanah Melayu lagi. Mereka yang ada duit, mereka yang kaya, mereka yang kuat, mereka yang berilmu, mereka yang mempunyai politik, kuasa politik yang canggih, mereka akan miliki negaranya. Tanah Melayu. Tak ada tanah Melayu. Jadi yang canggih, mereka
akan miliki negaranya. Tanah Melayu, tak ada tanah Melayu. Jadi sejarah kita yang kita dengar tadi bermula dengan nama-nama seperti Kalah ataupun Kedah, itu zaman dulu. Apabila satu bangsa mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Sebab itu dia sebut di zaman dulu, macam-macam orang Melayu boleh buat apa saja. Tapi itu pengakuan bahawa sekarang ini orang Melayu tak boleh buat. Sehingga nak pertahankan negara kita ini bukan dengan nyawa kita dah, dengan mengundi. Itu pun kita tak mampu nampak. Saya realis. Saya pegang kepada kenyataan. Saya tak fikir berkenaan dengan glamour. Cerita dulu kala apa semua. Ya, kita perlu tahu apa yang berlaku dulu kala. Kalau dianya menjadi satu pengajaran kepada kita. Tetapi kita nak seronokkan diri kita saja. Kita cerita berkenaan dengan zaman dulu, bagaimana orang Melayu menjajah seluruh dunia, dapat berlayar, dapat menjadi orang yang mengelilingi dunia yang pertama dalam manusia. Ini Panglima Awang ataupun Henry the Black. Ini pun orang Portugis bersetu mengaku bahawa memang pun ada orang yang bernama Panglima Awang, tapi dikenali sebagai Henry the Black kerana dia kulit hitam lah banding dengan orang Eropah. Dia ditangkap, dibawa ke Portugal. Daripada Portugal dia pergi ke Spanyol. Di Spanyol dia join up menjadi kelasi dalam kapal Magellan. Magellan akan berlayar keliling dunia. Dan memang pun Henry the Black bersama dengan Magellan berlayar across the Pacific. Tetapi bila sampai kepada dekat dengan Filipina, Henry the Black lepaskan diri dia daripada menjadi kelasi Magellan. Sebaliknya Magellan pula tak sampai balik ke Spanyol kerana dia dibunuh. Bermakna bahawa yang mengelilingi dunia pada kali pertama ialah Henry the Black. Kita bangga, kita sebut. Itu sejarah. Hari ini kita ada juga satu orang namanya Azhar. Dia pun belayar juga. Tapi di mana dia sekarang? Apakah dia terkena? Bolehkah kita berbangga selama-lamanya dengan pelayaran Azhar? Saya nak beringat, kalau kita tak sedar berkenaan dengan sejarah, kalau kita tak sedar dengan keadaan kita sekarang, maka sejarah kita akan tamat. Dan benarlah seperti yang dikatakan oleh British, negara ini aman kerana tidak mempunyai sejarah. Terima kasih.